Menjelang beberapa jam lagi hari Isnin pagi, pertukaran tahanan di antara Hamas dan Israel berlaku. Steve Witkoff, wakil khas Trump ke Timur Tengah, berucap di dataran tahanan di Tel Aviv. Tapi masalahnya bila sebut aja nama Netanyahu, mereka yang hadir itu bukan sekali, dua kali, tapi tiga kali itu mempamerkan betapa bencinya rakyat Israel terhadap Perdana Menteri mereka kerana menggunakan perang itu untuk kepentingan politik mereka. Tapi bila Jared Kushner itu menantu Trump berucap, bila sebut nama Witkoff, terima kasih kepada Witkoff, orang semua tepuk. Orang semua tepuk kerana tahu ini adalah kerana hasil usaha Trump, bukan Netanyahu. Netanyahu telah dipaksa oleh Trump untuk bersetuju dengan gencatan senjata fasa pertama ini. Jadi itulah nasib Netanyahu di Israel. Orang tak suka, apalagi di luar Israel. Di masyarakat terbangsa 90%, 95% tidak suka dengan Netanyahu kerana telah menggunakan perang Gaza itu sebagai kepentingan politik, karier politik beliau di Israel.